ambil sapu. Dia berdiri ambil sapu, dia try. Sambil sapu-sapu dia diam. So kita orang diam je lah. Sambil diam sapu dia cakap, sakit ni hilang lah. Dia kata. Majoriti yang paling pulih, paling cepat ada 30 saat macam Kak Ida cakap tadi. Yang mana tu? Okey, masa tu kami pergi buat tinted cermin kereta. Jadi Kak Ida berbual lah dengan adik dia di kaunter. Jadi suami akak duduk kat sebelah. Adik adik dia, yang abang dia yang nak buat tinted tu depan belakang, muka dia masam. Abang dia suka mengacau orang. So dia kata, kenapa you punya abang muka banyak asam? Dia kata tau. Jadi dia kata, abang saya ni sakit gigi, dia kata. Okey. Dah seminggu tak boleh cabut sebab gusi dia bengkak lagi, dia kata. Kena tunggu dulu, makan ubat surut. Oh ya ke, dia kata. Kita orang ni ada satu krim, you nak cuba tak? Dia kata, try lah, manalah tahu kan. So abang bagilah. Ambil sapu, dia berdiri ambil sapu, dia try. Sambil sapu-sapu dia diam. So kita orang diam je lah. Sambil diam sapu dia cakap, sakit ni hilang lah. Dia kata. Kita orang sendiri pun terkejut. Masya Allah, tak sampai 1 minit. Paling cepat. Sampai adik dia yang perempuan tu duduk kat kaunter, dia cakap apa? Kakak, dia kata, Kak Ida, ini kalau bukan abang saya mesti cakap dia tipu. Dia kata.